Okey, kembali lagi dalam channel YouTube saya, Power Total Channel. Hari ni kita bersama LC V6 ni. LC V6 ni common issue dia lah, minyak petrol korang bila kau start dia keluar kat bawah banyak-banyak. Kau kena beli yang hose ni. Hose ni dia merekah nampak. Ni hose original ni. Dia merekah nampak. Nampak dia merekah. So, korang kena tukar dengan hose yang berkualiti. Okey, saya dah beli hose saya beli hose. Kau tengok minyak dia turun macam tu lah, macam nitik. So saya beli hose minyak kereta tu. Hose minyak kereta ni, okey, kalau korang tengok dekat sini, dia ada benang. So dia lagi tahan lah. Dia ada bar dia ni sebenarnya, tapi motor dia tak ada bar. Kalau dia pakai injection punya dia ada bar lah untuk tekanan minyak tu. Tapi yang ni dia pakai sistem vacuum sebenarnya, V6 ni. Dia hose yang ni dia sedut, dia keluarlah minyak kat sini. Tapi hose ni cepat merekah. Tengok saya cabut, dia cepat merekah. Nampak? Nampak? Dia merekah. So hose ni nak kata kualiti tak berkualiti juga, tapi hose ni hose original. Hose original, nampak? Hose original. Dia dah merekah lah. Inilah punca-puncanya minyak petrol korang habis cepat. Dia dah meresap kat sini, and then dia keluar, and then bila teruk lagi dia bocor lah. Nampak dia bocor. See, dia bocor. So apa kita nak buat ini, kita nak tukar hose ni. Hose ni saya dah beli. Klem pun saya dah beli. Saya beli hose minyak ni 6mm. Nak beli 5mm kecil sangat, saya beli 6mm. 6mm sesuai lah. Okay, kita masukkan dekat situ dulu. Ini baru kita masukkan dekat sini. Okay, jom kita buat. Kita masukkan dekat kapalitar dulu. Lepas tu baru kita ukur panjang mana kita nak. Okay, panjang tu. Okay, kita ukur panjang mana kita nak. Kita ukur. Hose ni takkan pecah hose ni takkan pecah. Hose ni ada kualiti sebab dia ada benang dalam. And then korang boleh potong lah dia. Korang potong. Korang potong ni. Nampak ni hose 6mm. So korang boleh potong. So ambil pisau, tanda kat marking tu, potong. Potong. Lebih sikit tak apa, jangan pendek sangat, dia tegang. Okay. Okay, nampak dia ada benang. So dia lagi tahan lah. So kita boleh masukkan klem dia. Buka klem. Klem ni saya beli 6mm juga. Okay, saya masuk klem. So masuk klem. Sekejap. Okay, kita masuk klem. Satu macam tu. Satu macam ni. Satu lagi. Dah siap. Satu lagi. Macam ni kot. Okay, kalau nak kemas ikut dalam lah. Kalau nak kemas ikut dalam. Dalam ni. Okay. Okay. Lepas tu korang masuk klem ni. Ui. Masuk klem ni. Okay. Ni dah okey. Dah cantik. Klem bawah ni tolak langsung dalam situ. Nanti kau ikat klem ni. Hose ni wajib kena pakai klem ni. Sebab kalau kau pakai klem ni
Dia tak berfungsi lah. Sama je sebab dia ada benang dalam ni. Kau kena klaim ikat betul-betul. Tidak bocor nanti. Okay. Saya ikat sekejap. Saya dah kunci. Saya dah kunci dah. Kunci ketat-ketat lah. Supaya dia terkepit sikit. Dia terkepit sikit. Sebab benda ni keras keras. Tapi dia berkualiti lah. Okay. Lepas tu kita ikat yang depan pula. Kalau nampak tu, saya dah ikat. So hose ni dah terjamin lah. Cuma kalau hose vacuum ni bocor je pun sama juga, dia tak dapat supply minyak juga. Kalau bocor dia tak dapat sedut lah. Ni fuel corp ni dia sedut baru dia keluar minyak. So kita dah boleh start motor ni. Kita tengok dia memang ada hidup atau tak. Kalau tak nanti dia minyak dia keluar. Nanti korang boleh check dulu lah. Check dia sama ada dia ada keluar minyak ke tak. Kita start motor ni dulu. Kita start. Okay, motor minyak tak ada tadi, supaya nak hidup sikit lah. Kena start pakai kaki lah. Kena start pakai kaki jawapan dia. Okay, start pakai kaki lah. Okay, saya tuang minyak full semalam dah jadi E lah. Sebab hose tu bocor je. Saya tak perasan minyak keluar. So sekarang motor dah hidup. Kita boleh check lah sama ada dia minyak ada leaking tak ada leaking. Kita boleh pegang-pegang sikit. Okay, tak ada leaking. Okay, tak ada leaking. Okay, dia cun lah. Kalau macam ni dia cun lah. Cantik lah. Keadaannya hose ni tak tegang sangat, tak kendur sangat. Just nice je. Pada korang pakai hose ni, dia merekah ni, dia merekah cepat ni, memang kaput lah, memang kaput. Nampak dia merekah. Okay, tapi tak apa, kita tukar hose baru. Hose yang lagi cantik. Kita pakai hose bayar kereta terus. Saya beli ini yang 6mm. Kalau korang nak dapatkan link, saya bagi lagi link kat description kat bawah. Okay, itu saya video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dengan kawan. Dan sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.